filem ni aku tak tahu kau nak cerita pasal apa sebenarnya, sebab kau macam cakap bahasa asing macam daripada dunia yang asing, tapi kau manusia. Jalan cerita dia pada aku interesting sebab dia membawa kau kepada satu persoalan yang besar. Sebab dari awal sampai habis dia akan membuatkan korang tertanya-tanya apa yang diorang cuba dedahkan sebenarnya. Tapi sejujurnya aku kecewa pada hujung cerita ni sebab pada aku dia macam klise. Aku tak tahu kalau if this ada kena-mengena dengan politician dekat sana, which is Trump. Sebab macam recently Donald Trump ada expose something and it turns out bila dia keluar tu aku rasa macam benda-benda ni semua aku dah tengok. Aku perlukan something yang luar biasa. Instead of diorang buat cerita yang mengaitkan dengan makhluk-makhluk luar angkasa ni, why not korang wujudkan atau gemburkan satu konspirasi baru? It might be something dekat bawah laut ke, dekat tempat dekat bumi ni yang kita tak nampak. For me jalan cerita dia macam perlahan, tapi dia bukan perlahan yang mengantuk. It is like macam slow burn punya horror movie, but this time it's more like macam science fiction. Movie terbaru daripada Hollywood yang berjudul Closure Day ni mengisahkan tentang seorang lelaki iaitu seorang cyber security specialist yang mencuri bahan-bahan top secret daripada bekas majikan dia, which is bekas majikan dia ni ada buat satu projek dengan Jabatan Ketenteraan dekat US. Tapi yang peliknya nobody knows about this. Lelaki ni didatangkan dengan satu speciality yang membuatkan dia macam terlebih bijak. And one day ada seorang pembaca berita cuaca ni, which is dilakonkan oleh pelakon famous iaitu Emily Blunt, yang out of sudden dia ternampak satu burung dan bila dia perhatikan burung tu dia boleh cakap macam-macam bahasa. And apa yang menjadi lagi pelik lagi, perempuan ni sebenarnya dia boleh baca minda setiap orang selepas tu macam tiba-tiba, dan dia dapat satu gerak hati yang membawa dia kepada lelaki tadi, sedangkan diorang memang tak ada kena-mengena langsung. And rupanya ada seorang lagi lelaki yang menjadi tunggak yang membawa diorang untuk bersatu. Tapi dalam masa yang sama diorang ni diburu oleh bekas majikan lelaki tadi. Diorang cuba rahsiakan benda ni sebab diorang tak nak dunia huru-hara, sebab pada diorang benda ni akan melibatkan kepercayaan manusia. But now aku macam confused, adakah pihak kerajaan tu yang jahat ataupun sebenarnya pihak lagi satu? But what happened next? Korang kena tengok sendiri dekat wayang sebab cerita ni baru je keluar kat wayang. Dah, itu saja daripada aku. Kalau korang dah tengok cerita ni atau baru nak tengok cerita ni, bila dah habis nanti jangan lupa komen kat bawah best ke tak, bantu orang itu tengok. Dan kalau korang ada movie atau drama berseri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan pick.